Lepas jam 9 pagi dan kami ada beberapa perkara nak ingatkan kepada anda. Antaranya, macam mana tu Ray bagi tahu? Ini Cana tu Johan. Rancangan baru yang bersiaran di Astro Warna. Saluran 132 setiap hari Khamis jam 10 malam. Pasal rancangan ni akan di ada artis-artis undangan. Betul. Atau seperti pelawak-pelawak undangan. Sila terangkan Johan, cerita dia macam mana Johan? Cerita dia di mana dia punya basic dia ataupun konsep dia adalah cover line. Di mana jawapan-jawapan yang dia jawab tu haruslah cover line. Cover line je. Cover line daripada jawapan apa yang nak dijawab tu. Oh, dia tak boleh timbus. Dia tak boleh kill ataupun Dia tak boleh direct lah. Dia tak tak boleh jawapan boleh- yang terus. ya. Oh, Dia okey, haruslah Selok-belok. Selok-belok. Dia bagaimana kita menjaga selok-belok tu. Cerita panjang pun tak guna, kena tengok lah. Cerita pun tak kena, tembak pun tak kena. Betul? Cerita pun tak guna, tembak pun tak kena. Yes, hari tu saya dah tengok dah. Ada siapa Along daripada Kumpulan Cam. Betul. Minggu lepas. Lepas tu yang first kali masa tu Jeb sepatu. Dan minggu ini anda nak tahu, anda kena tunggu pasal dengar ceritanya ada Didi Alias. Ya, sebagai Mak Aisah. Mak Aisah dan juga sakanya. Nak tahu apa yang terjadi, teruskan, jangan lupa untuk menyaksikan Acana tu Johan setiap Khamis jam 10 malam di Astro Warna. Ya. Ya.